Assalamualaikum dan hai semua. Selamat datang ke podcast yang paling chill dan paling best. Bersama saya, Adam. Hari ini kita nak sembang pasal satu topik yang semua orang pernah rasa. Dugaan bulan puasa. Dan hari ini Adam tak sorang-sorang. Adam ada dua tetamu yang sangat comel dan supporting. Jom kita sambut Mak Aish dan Asyafi. Hai, Assalamualaikum. Okey, geng. Bulan puasa korang puasa tak hari ini? Hehehe, puasa tapi hampir nak tewas tadi. Saya puasa penuh, tapi perut dah buat bunyi macam harimau dah. Okey, jujur. Apa dugaan yang paling susah masa puasa? Bau makanan. Mak masak ayam goreng. Lepas tu bau dia satu rumah. Hujan betul. Saya lagi teruk. Kawan saya makan depan saya. Siap cakap sedapnya. Aduh, itu memang tahap dugaan legend tu. Pernah tak korang terlupa yang korang puasa? Pernah saya minum air sikit. Lepas tu baru teringat. Puasa lah. Sama. Saya makan gula-gula. Kalau saya terus jerit, "Oi, puasa!" Okey, itu klasik. Tapi jangan buat lagi ya. Okey, tips sikit. Macam mana korang tahan dugaan itu? Saya tengok kartun. Lupa lapar terus. Saya main game tapi kadang-kadang lagi lapar sebab penat. Betul juga tu. Adam biasanya tidur. Strategi yang paling power. Walaupun banyak dugaan, apa benda yang paling best bulan puasa? Waktu berbuka. Air sejuk tu. Saya suka pergi bazar. Banyak makanan. Yes, bazar Ramadan memang heaven. Tetapi jangan rambang mata ya. Okeylah geng. Seronok betul sembang dengan korang hari ini. Banyak betul dugaan puasa. Tapi semua tu buat lagi kita kuat dan sabar. Terima kasih Mak Aish dan Asyafi. Sama-sama. Dan terima kasih juga kepada semua yang dengar. Jangan lupa terus kuat berpuasa dan banyak amal. Jumpa lagi di episod akan datang. Bye.